Tiba-tiba sekarang ni ramai yang bertanya kepada admin, betul ataupun tidak betul bayaran bagi fasa ketiga STR 2025 bakal dilakukan sebelum Hari Raya Haji. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan bayaran fasa ketiga STR 2025, yang mana untuk bayaran fasa kedua telah pun dilakukan pada penghujung bulan 3 2025 sebelum perayaan Hari Raya Aidilfitri. Jadi sekarang ini ramai yang bertanya kepada admin berkaitan dengan bayaran fasa ketiga, betul ataupun tidak betul bahawa ianya akan dilakukan sebelum perayaan Hari Raya Haji yang mana dijadualkan pada awal bulan Jun 2025. Bermakna sekitar 1 bulan lebih saja lagi daripada sekarang untuk pembayaran tersebut dilakukan. Tapi sebelum itu persoalannya, adakah itu benar ataupun tidak benar berkaitan dengan info yang mereka perolehi ini. Okey, untuk pengetahuan anda semua, buat masa sekarang ini belum ada memo, belum ada kenyataan, belum ada informasi dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait dengan STR 2025 ini. Dan kalau diikutkan daripada historical data daripada sejarah-sejarah pembayaran sebelum ini, agak mustahil sebenarnya pembayaran fasa ketiga ini dilakukan sekitar pada bulan Jun 2025. Dan harus diingatkan sengkang masa antara pembayaran fasa kedua kepada fasa ketiga, kalau ianya terjadi pada awal bulan Jun 2025, sangat-sangat singkat, yang mana nanti akan menyebabkan pembayaran fasa keempat daripada pembayaran fasa ketiga itu sengkang masa ataupun tempoh masanya itu sangat-sangat luas, sangat-sangat besar untuk dilakukan. Kalau ditanya kepada admin secara personal, secara individu, admin boleh katakan bahawa agak mustahil untuk perkara tersebut terjadi, untuk pembayaran tersebut terjadi pada awal bulan Jun 2025. Dan harus diingatkan, seperti yang dinyatakan sebentar tadi, kalau diikutkan daripada sejarah-sejarah pembayaran sebelum ini, pembayaran fasa ketiga akan berlaku sekitar pada bulan Ogos ataupun pada bulan September 2025. Itu kalau mengikut data daripada pembayaran sebelum ini untuk STR 2024 sebelum-sebelumnya juga. Dan admin juga tak pasti sebenarnya daripada mana sumber yang mereka perolehi ini mengatakan bahawa pembayaran fasa ketiga bakal dilakukan sebelum perayaan Hari Raya Aidiladha ataupun perayaan Hari Raya Haji ini. Okey, untuk pengetahuan anda semua, bagi mereka yang telah pun berstatus lulus buat masa sekarang ini untuk STR 2025, bolehlah diperkatakan secara automatik anda juga akan lulus untuk pembayaran fasa ketiga dan juga pada pembayaran fasa keempat STR 2025. Bagi mereka yang tidak berstatus lulus, sekarang ini masih lagi boleh menghantar rayuan untuk memastikan rayuan anda itu dinilai, disemak sebelum pembayaran fasa ketiga, harus dihantar sebelum 30 hari bulan Jun 2025. Begitu juga dengan mereka yang mempunyai kemas kini crucial yang bakal menyebabkan jumlah keseluruhan diluluskan itu berubah, perlu dilakukan sebelum 30 hari bulan Jun 2025 juga bagi memastikan ianya diambil kira untuk pembayaran fasa ketiga STR 2025. Kemas kini krusial yang dimaksudkan adalah seperti pertambahan anak, pertukaran status daripada bujang ke berkahwin ataupun pengurangan pendapatan, yang mana segala-galanya ini mungkin akan merubah jumlah keseluruhan kerana mungkin ianya akan menyebabkan status kelulusan anda itu, kategori kelulusan anda itu akan ditukar daripada satu kategori kepada satu kategori yang lain, yang mana ada kemungkinan jumlah keseluruhan itu akan lebih meningkat, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelulusan sedia ada anda. Kemas kini boleh dilakukan secara dalam talian di bantuantunai.hasil.gov.my atau anda juga boleh pergi ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri yang berhampiran dengan anda untuk melakukan kemas kini ini. Dan kalau anda lihat juga kemas kini untuk pembayaran fasa ketiga hanya akan ditutup pada 30 hari bulan Jun 2025. Jadi agak mustahil sebenarnya pembayaran fasa ketiga itu dilakukan sebelum tarikh tutup untuk kemas kini dan juga permohonan baru sebenarnya, iaitu pada 30 hari bulan Jun 2025. Jadi bolehlah diperkatakan bahawa ianya hanya akan berlaku selepas tarikh tutup 30 hari bulan Jun 2025 itu, yang mana selepas itu pihak lembaga hasil dalam negeri memerlukan sedikit masa untuk menilai kemas kini yang telah pun dihantar,
permohonan baru yang telah pun dihantar, rayuan baru yang telah pun dihantar, mungkin akan mengambil masa sekitar 1 ke 2 bulan. Jadi bolehlah selamat diperkatakan pembayaran fasa ketiga ini hanya akan berlaku sekitar pada bulan Ogos paling awalnya ataupun selewat-lewatnya pada bulan September 2025. Dan harus diingatkan pembayaran fasa keempat bakal menyusul selepas itu, yang mana dijangkakan sekitar pada bulan 11 November ataupun mungkin selewat-lewatnya pada bulan Disember 2025. Okay, bagi mereka sekarang ini mungkin masih lagi keliru berkaitan dengan status kelulusan mereka, anda boleh log masuk ke dalam MySTR, boleh juga menyemak jumlah keseluruhan diluluskan, yang mana daripada situ anda boleh mengetahui anda diluluskan atas kategori yang mana. Kalau katakanlah anda merasakan status kelulusan ataupun kategori kelulusan itu adalah tidak tepat, mungkin disebabkan gaji anda yang telah pun tersalah kira. Sebagai contoh, anda boleh menghantar ke Maskini permohonan rayuan dengan menyertakan dokumen sokongan seperti pengurangan pendapatan. Sebagai contohnya, kalau katakanlah untuk isi rumah, yang mana isi rumah kita tahu ada dua kategori, iaitu kategori pertama adalah isi rumah pendapatan RM2,500 dan ke bawah, dan kategori kedua adalah pendapatan isi rumah antara RM2,501 ke RM5,000. Jadi kalau katakanlah anda telah pun diletak ataupun anda merasakan salah diletak kategorikan kepada kategori yang kedua, pendapatan RM2,501 ke RM5,000, anda mungkin boleh menghantar ke Maskini permohonan rayuan yang mana perlu disertakan dokumen sokongan berkaitan dengan pendapatan anda untuk membolehkan ianya dinilai, dan kalau katakanlah ianya diluluskan, anda akan diletakkan di bawah kategori pendapatan RM2,500 dan ke bawah. Jadi buat masa sekarang ini, sementara menunggu pembayaran fasa ketiga, harus diingatkan kita ada SARA ataupun sumbangan asas rahmah yang dibayar setiap bulan, sekitar 1 hari bulan setiap bulan. Bagi mereka yang bukan berada dalam data e-Kasih miskin ataupun miskin tegar, untuk kategori isi rumah menerima RM100 setiap bulan. Jadi pembayaran seterusnya bakal berlaku pada 1 Mei, seterusnya 1 Jun, kemudian 1 Julai dan setiap bulan berikutnya sehinggalah ke bulan Disember. Manakala untuk kategori warga emas yang tiada pasangan, bagi yang bukan berada dalam data e-Kasih miskin ataupun miskin tegar, mereka menerima jumlah RM50 setiap bulan bermula daripada April setiap bulan, 1 hari bulan seperti kategori isi rumah juga tadi. Manakala untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun yang bukan berada dalam data e-Kasih miskin ataupun miskin tegar, tiada SARA 2025 buat mereka walaupun mereka ini lulus untuk SARA 2024 penghujung tahun lepas. Selain daripada itu, yang berada dalam SARA e-Kasih miskin ataupun miskin tegar seperti biasa, untuk kategori isi rumah RM200, warga emas RM150, untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun pula RM50 setiap bulan. Semakan boleh dilakukan di mykasih.com.my, begitu juga dengan semakan untuk baki dalam MyCard anda, dan juga boleh melakukan berkaitan dengan kedai yang terdekat dengan anda untuk membuat pembelian bagi barangan SARA 2025 ini. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.